Okay guys, welcome back to my YouTube channel. 30 Januari. So aku akan cerita balik flashback bagaimana event terakhir aku, iaitu Garmin yang berlangsung pada 2 November beberapa jam sebelum aku kemalangan. Okay guys, so sekarang kita berada di Putrajaya untuk Garmin Run 2025. So member-member kita dah ready. Salihan, Pak, ready Pak? Tak ready. Tak ready. Dia mana ni? Kau punya spek? Oh ada. Okay dah? Alright, let's go. So basically untuk event Garmin ni, kali kedua aku pergi join untuk tahun ini, dan ia satu event yang aku rasakan paling sedap aku berlari dan paling chill aku lari. Bangun agak awal, walaupun sebelum malam tu aku sempat bermain bola lagi. Aduh, yang tu aku akan cerita untuk aku punya next content pasal aku kemalangan lah. Okay, so aku main bola, balik aku tumpang main bagu, dan aku pulang ke rumah jam 10 lebih. So aku dapat maklumat daripada grup RP Designers untuk bergerak dalam kumpulan jam 3 pagi. So aku pun walaupun letih tapi aku bersemangat. Okay, sebab aku jenis, yalah ramai yang kata aku jenis tak diam. Memang aku suka buat aktiviti. Mana korang yang tahu pasal konten-konten aku dekat TikTok aku, Lebah Farming Slate, dekat aku punya Instagram, dekat aku punya thread, dekat aku punya Facebook page. Video ni aku nak terang sedikit vlog lah. Aku nak terangkan aku masa larian. So untuk video kali ni aku menggunakan stick GoPro. Dia macam seakan-akan aku nak buat macam Abang Alrumi punya style. First time selama setahun lebih aku dah buat, dan ni adalah first time aku siap ada 3-way pole tu aku pakai, dan aku buat macam gaya Abang Alrumi. So hari ni aku guna GoPro untuk pertama kali. Ini adalah footage yang akan korang saksikan aku ada buat. Footage ni adalah mungkin yang terakhir, dan untuk korang juga aku baru angkat GoPro 10 bulan tu juga. Aku dapat jackpot harga dalam 300 lebih untuk 4K. Tapi nak ceritanya masa kejadian tu, starting memang sedap. Aku tak berlari dengan sesiapa. Member aku Asfar tak ada masa tu, so aku seorang saja. Aku layan lari. Memang chill. Aku tak stop guys. Sedap gila. Masa macam feel aku lari relax. Aku tak ada semput, tak ada semengah, tak ada siapa yang macam kau penat langsung. Hari tu memang betul-betul indah dan betul-betul orang kata memang nyaman. Dan apa yang best sekali, semua water session lengkap. Semua yang aku record macam Abang Alrumi tu semua menjadi. Gambar-gambar semua aku dah beli. Sempatlah macam gaya-gaya kan, gaya-gaya Abang Alrumi. Water session tak ingat. km 5. Let's go. 10 km. Let's go. Non-stop run. Number 3. Let's go. Tadi lah ni footage yang aku sempat lah edit sikit, walaupun sebenarnya tak berapa cantik sikit, tapi harap korang enjoy.
second time for Japanese City. Ladies, go. Lebih. Oh, you timing? Yo, You easy timing? run. Easy run. 148. 148 dah. Easy run. Bagus bang. Thank you. Congrats. Tanya. Terima kasih. Thank you. Pesa. Dah? Oh. S belakang. S kat belakang. Tanya. Terima kasih. Okey, dah tu. Ada. Semua sudah maklum, aku berjaya sampai ke penamat tu dengan bacaan ataupun rekod peribadi aku sendiri selama setahun. Aku cakap setahun 10 bulan lah aku berkecimpung dalam dunia larian ni. Aku dapat 1 jam 49 minit. Walaupun aku shift seminit, aku dapat rasa bangga yang amat. So tu cakap tadi, sebab apa aku dapat shift 1 minit tu? Sebab aku rasa time tu aku rasa macam memang event yang paling sedap aku pernah join. Selainnya aku join boom lah, selain aku join score, dia macam ada satu something yang aku tak sedar untuk dia dapat. Pagi cerah penuh semangatku, langkah ringan hati menyatu, senandung riang di udara, semua ikut dalam gembira. So okay guys, dah pukul 10.04. Ini banyak sikit free gift banyak gila aku dapat free gift hari ni. Semua dekat atas tu, nampak tu. Sekejap aku tunjuk korang ni semua aku dapat free gift. Alhamdulillah, memang Garmin memang terbaik lah. Dalam ni lagi ni, so aku tahu macam mana nak ambil ni. So basically Garmin ke tahun ni agak best sikit. Pertama, yang terlepas aku dapat daftar, dan ke tahun ni aku dapat PB. Alhamdulillah, dengan kasut memang aku yang masih setia, dan barang-barang free pun banyak. So memang tahun ni memang support. Pukul dah pukul 10 lebih aku nak gerak. InsyaAllah kita jumpa next year pula, Garmin Run 2026. Let's go. Bercucu tak terganggu, setiap langkah makin terpadu. Sampai dah, asli abang sampai dah.